Kalau kau nak tengok seni lava paling perfect dekat Malaysia ni, datanglah ke Tawau. Sini, geng Geo nak story. Inilah dia fenomena batu bersusun. Ianya terletak kat kampung Balung Kokos, Tawau, Sabah. Kat sinilah terletaknya formasi batu yang sangat rare. Barisan batu hitam berbentuk segi enam berdiri tegak kat tebing sungai. Penduduk tempatan panggil ni batu bersusun. Kalau bahasa saintifiknya pula dipanggil columnar basalt dan satu-satunya yang ada dekat Malaysia. So, macam mana fenomena ni boleh terjadi? Ianya terbentuk bila mana lava panas daripada gunung berapi menyejuk dengan cepat. Sebab lava tu bersentuhan dengan air. So, bila dah mula membeku, dia pun mengecut dan merekah secara sekata. Dan akhirnya, rekahan tu membentuk kolom batu. Kajian geologi kata, formasi ni dah wujud sejak kira-kira 27,000 tahun dulu lagi dan masih berdiri sampai sekarang. Yang menariknya, semua kolom tu saiznya hampir sama. Kalau tengok dari atas, batu-batu ni nampak macam corak sarang lebah je. Heksagonal, pentagon, kadang-kadang 7 atau 8 sisi. Dan dia bukan je cantik, tapi juga tarikan untuk pelancong, jurugambar dan peminat geologi. Biasanya tempat kaya dengan alam semula jadi ni memang mudah popular lah. So geng, kalau korang holiday dekat Tawau tu, jangan lupa singgah dekat Balung Kokos ni, satu-satunya fenomena batu bersusun yang ada dekat Malaysia. Dapat something